Ani. Hai, saya UAS melaporkan secara langsung dari berita Malaysia di Kidzania, Kuala Lumpur. Permainan terbaru pada pertengahan tahun 2023 iaitu Pokemon Sleep. Semakin lama anda tidur, semakin tinggi markah anda. Selepas kehadiran Pokemon Go, kini syarikat Pokemon memperkenalkan permainan yang terbaru iaitu Pokemon Sleep. Permainan ini menumpukan aktiviti yang lebih santai iaitu tidur. Syarikat Pokemon mendedahkan bahawa permainan ini akan diperkenalkan di kebanyakan negara pada pertengahan tahun 2023. Permainan ini menyarankan pemain untuk berehat sebaik mungkin. Dengan moto permainan itu, semakin lama anda tidur, semakin tinggi markah anda pada waktu pagi, dan semakin banyak Pokemon yang akan dilihat muncul di sekitar Snorlax. Berita kami telah sampai di penghujungan bersiaran secara langsung dari berita Malaysia. Saya Zeng Yung. Untukmu, terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah